Semasa British keluar dahulu, dia dah cakap dah, bila dia keluar, tanah-tanah yang diberi kepada bangsa asing ni mesti dilepaskan. Sebabnya itu tidak memberi mereka suatu special rights, tak ada hak ke atas tanah itu. Yang saya sebut ni, katakanlah ya, for example tanah Kampung Baru Cina yang diklaim sebagai kampung baru dia. Mengikut Khoo Kay Kim, dia mengatakan tanah yang diberi sementara sebagai concentration camp ni mesti dipulangkan kepada kerajaan balik. Itu bukan hak dia, sebab setengah pada tanah tu tanah Rizal Melayu. Saya ada fakta dia, semasa BRICS plan tu mereka terpaksa menggunakan part of it tanah Rizal Melayu kerana tanah Rizal Melayu waktu itu berada di tempat-tempat yang prime, ya. Jadi mereka nak letak bangsa komunis masa itu supaya dapat diawasi. Dia letak tempat-tempat yang dia boleh pantau. Jadi kebanyakan tempat ini adalah tanah Rizal Melayu. Kenapa kerajaan tidak ambil tahu tentang ni? Ya, saya kalau tak buat hari itu dia punya penyelidikan, I think nobody knows about this. Tanah concentration camp ni adalah tanah Rizal Melayu sebenarnya. So kita, especially Kampung Baru Cina ni, dia punya acreage dia, keluasan dia besar, ya, besar keluasan dia. Jadi kita tidak boleh apa orang kata ambil ringan tentang tanah-tanah Kampung Baru Cina ni. Saya nak desak supaya tanah-tanah Kampung Baru Cina ni dikembalikan kepada state government, ya, yang di mana yang dikatakan dia nak buat Kampung Baru Cina tu. Actually that one is the concentration camp, ya. Dia dah dapat tanah-tanah yang lain, bahagian lain diberi oleh British masa itu, ya. Kejap ada suara ni. Jadi tanah yang dia claim Kampung Baru Cina tu, dia terpaksa pulangkan balik kepada kerajaan. Itu adalah tanah kerajaan negeri. Saya nak beritahu kerajaan negeri supaya ambil balik tanah tu, kena rampas. Itu bukan hak dia, itu hak kerajaan negeri dan juga hak tanah Rizal Melayu. Itu kita kena jelas tentang itu, ya. Sebabnya saya rasa banyak orang kerajaan tak tahu pun tentang ni. Banyak orang kerajaan tak tahu. Jadi kita boleh, kalau nak buat carian resmi, kita boleh buat. Tapi saya pun memang dah ada barang-barang tu kita boleh tunjukkan, ya. Jadi all those things, yang banyak lagi perkara yang kita tengok hari ni, di mana orang punya tanah dah duduk kat situ puluh tahun, dah ada grant pun ditolak keluar, ya. Di mana masjid-masjid robohkan, ya. Masjid yang dah duduk kat situ berapa lama di tanah-tanah grant dah ada grant, umpamanya di Kampung Cincin, di Gombak tu, ya. Kenapa dia nak pecahkan masjid tu besar? Dia nak buat laluan ECRL tu. Sepanjang jajaran ECRL tu adalah melalui tanah Rizal Melayu. Kenapa dipilih tanah Rizal Melayu? Banyak lagi tempat lain yang dia boleh lalu. Ini dia lalu tepi sungai, kacau ekosistem kat situ. Lepas tu beribu perumahan orang Melayu kat situ yang dah ada grant. Nak juga lalu kat situ, nak juga robohkan masjid. Dah roboh. Sama juga macam kat Cerah saya tu, roboh juga menangis orang tu, pakcik tu. Dia banner surau tu dah berpuluh tahun. Tiba-tiba dah kena keluar semua. 35, tak silap saya 35 family kat situ, ya. Lepas tu banyak lagi lah kes-kes lain. Jadi kita tak bolehlah nak harapkan kerajaan kita ambil alih kes ni. Kita ambil alih tugas kerajaan. Saya nak beritahu PMX, kalau PMX tak jumpa kita kena ambil alih tugas tu, ya. Dan kita mohon sangat kerajaan negeri yang boleh bekerjasama dengan kita untuk bantu kita untuk selesaikan isu-isu yang tertunggak ni. Dah lama sangat tertunggak, berpuluh tahun, ya, tertunggak. Maybe some tu dah ada 100 tahun pun, ya. Jadi kita kena ambil balik hak kita, sebab hak kita yang kita minta tu sikit, bukan banyak. Yang sikit tu pun kalau dah luak nanti dah banyak sangat diambil, apa yang kita tinggal? Without tanah, kalau tak ada tanah, kita macam mana nak merintah? Jadi Gaza lah kita nanti. Memang bertentangan dan tidak boleh dibuat, ya. Kita akan buat suatu bantahan resmi, ya. Saya memang daripada hari itu saya nak buat yang ni memang yang utama, sebabnya kawasan dia terlampau besar, ya. 600 kawasan
concentration camp ini, dia tidak boleh ambil macam tu je sebagai kampung dia, mana boleh. Itu temporary pendudukan apa sementara, penempatan sementara. Mana boleh diklaim itu sebagai kampung dia. Itu tanah kerajaan negeri. Dan part of it, Tanah Rizal Melayu tu, itu memang kita kena buat secara rasmi. Semua carian itu, kalau kita kena pergi ke London ambil dia punya handset ke apa, kita memang boleh carilah. Memang boleh cari, benda tu memang boleh diselesaikan. Dan kita akan buat bantahan secara rasmi. No kampung baru Cina, tak boleh. Dia nak buat, carilah tanah dia sendiri. Yang tu memang tanah kerajaan, temporary penempatan. Isu nak mewartakan Kampung Baru sebagai bukan Kampung Baru sebagai diwartakan di bawah UNESCO. Kalau mengikut pencerahan daripada Tan Sri Rais, syarat-syaratnya begitu ketat. Dia ada syarat lah, budayanya apa yang mesti budaya asal penduduk situ, macam-macam lah. Jadi saya fikir kalau ikut apa yang Tan Sri Rais sebut, dia memang tak layak. Tetapi mereka ni biasalah, dia akan cuba sedaya upaya langgar saja kan. Tapi kita juga sangat menentang lah cadangan itu.